Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, kalau dah nampak muka saya, kalau ada ni tulisan Astro ni, lepas tu korang tengok dekat belakang ni tulis apa? GV12. Dan tak lain tak bukan, saya bagi pihak Nurtijen akan bersama-sama dengan Vaganzas dan kita akan teruskan dengan Jurnal Vaganzas. Hari ini istimewa sebab kita ada press conference untuk mengetahui siapakah artis ataupun bintang Gegar Vaganza yang akan beraksi untuk musim yang ke-12 ini. Gegar Vaganza 12 Siapakah bintangnya yang bakal berada dekat dalam GV12 ni? Siapakah sebenarnya yang bermain dalam fikiran korang? So saya teka Anita Sarawak. Mila kot. Aznin Haji Nawawi. Taufik Batisa. Semuanya akan terjawab sekejap saja lagi. Jadi korang kena sabar. Be patient. Kita pun tak tahu. Kita tengok sahaja apa yang akan berlaku di press conference GV12 ni. Siapakah bintang-bintangnya? Let's check it out. Aduh, saya tak puas hati lah. Apa pasal? Sebab lepas tengok tadi, ada satu artis favourite saya tak keluar. Saya macam kan banyak clue dia cakap pasal Queen OST. Sepatutnya kan ada lagi orang ke-14 tu macam kalau kita minta Kai join boleh tak? Saya, kawan-kawan family, meneka Adira lah. Oh, Adira Suhaimi. Adira. Kan? Adik kepada siapa tu yang AF4 tu, abang dia jadi pesyarah tu kan? Macam dah lama tak dengar dia nyanyi kan? Kepada anda semua yang masih lagi belum check in Vaganzas, mana yang akan menjadi korang punya pilihan untuk follow dan ikut mereka, jangan lupa check in! Ini GV12!